antara reformasi yang paling besar dibuat pada institusi negara kita ialah Parliamentary Services Act PSA, yang mana parlimen tu dipisahkan daripada kawalan kerajaan di segi pentadbiran kewangan dan seterusnya. Yang ini banyak orang tak faham. Orang bercakap, oh institusi ni mesti hanya pada segmen tertentu. Tak, segmen dia besar. Itu sebab reformasi institusi ni kita kena tahu ialah satu subject matter yang ongoing. Dan bagi pihak bahagian haluan undang-undang, bila kita bercakap tentang reformasi institusi, juga bahagian dasar, perubahan macam hari ni kita buat, irkab kepada APN. Kemudian kita tengok kepada kemungkinan yang undang-undang baru yang kita nak wujudkan. Itu semua adalah yang didefinisikan sebagai perubahan besar. Reformasi institusi. Banyak orang mengkritik kerajaan, oh tak buat ni, tak buat tu. Bagi saya nak buat ni bukan senang sebab kita contohnya nak buat digital law, AI law, online harm sebagai contoh. Kita nak buat pindaan kepada sexual offences against children, macam-macam undang-undang sekalipun. Antara ketetapan yang paling penting bagi pihak bahagian haluan undang-undang, Bahyu, ialah libat urus. Kita tak syok sendiri, kerajaan hanya suka-suka buat undang-undang, AGC buat pindaan, saya bawa ke kabinet, kemudian pergi parlimen. Mereka suka kita je, mana ada. Semuanya kita bincang secara menyeluruh dengan stakeholders, iaitu libat urus. Itu sebab proses kita di satu proses yang panjang. Dan banyak kritikan demi kritikan menegur kerajaan, oh tak buat ni, tak buat tu. Saya rasa tak begitu adil lah, it's not fair. Kita dah buat daripada mulanya kerajaan perpaduan madani ni, kita cuba. Dan memang reform-reform yang kita buat ni dalam peringkat demi peringkat. Dia tak boleh terus overhaul dengan begitu mendadak. Dia peringkat demi peringkat. Dan Alhamdulillah saya tengok respon daripada negara luar banyak memuji Malaysia.